Apa ni Keyo? Lambatnya upload video. This is video lama. Ya, ni video lama bulan 8 ataupun bulan 9 saja aku upload lambat. Sebabnya aku tak mau upload. Sebab aku merajuk hampa. Hampa pakai adblock. Aku tak ada duit nak makan. Dah apa pakai adblock, tak ada iklan nak masuk ke YouTube aku. Aku nak makan pakai apa? Aku perlukan pendapatan. Aku pun nak makan fish and chip. Aku pun nak makan kat Johnny Rocket sambil rakam dia menari-nari tu kan. Apa benda tu lah. CPM kat Malaysia ni dah lah rendah. Hampa pula pakai adblock. Kami YouTuber nak support hidup macam mana? Tapi kali ni aku upload juga video ni khas untuk peminat-peminat fan club #KO Squad. Joy Sepah tu penjadah. Saja aku upload lambat supaya hampa rasai apa itu keperitan hidup menunggu. Dan yang paling penting, paling aku sedih adalah bila hampa pakai adblock, aku tak boleh nak beli kereta mahal. Aku pun nak pakai kereta mahal. Lepas tu aku pun nak horn maki-maki kereta yang lagi murah pada aku. Kamu nak aku Malaysia tu. Woi, signal tak dibagi ah? Hah? Tak dibagi oi. Dah lah pakai kereta murah. Tu dah betul. Mesti tak ada duit ni pakai kereta murah. Confirm miskin ni. Miskin. Belah. Bodoh piang. Malah botak. Support YouTuber anda. Hentikan pakai adblock. KO propaganda. Sekarang kita tengah shoot dengan State Production. Apa letu? So Abstract ada buat baju untuk jersey Johor dan juga jersey Selangor. Dan aku paling tak faham sebab apa mereka tak buat jersey Kedah juga. Mungkin sebab jersey Kedah hamba tahu lah, logo dia macam logo Persatuan Berkidah 3 line kan. Aku lagi suka logo Kedah yang lama. Dan aku harap Abstract buat juga lah jersey style macam ni, tapi untuk Kedah sebab Kedah pun power lah ni. Kedah tak power. Allah yang Maha Power. InsyaAllah. Bro peringat. So memandangkan vlog hari ni topik dia pasal bola. So aku kena pakai semua jersey bola hari ni. So salah satu aktiviti aku adalah aku suka pergi stadium dan rakam suasana bola dekat stadium untuk TM Piala Malaysia. Bila aku syuting benda-benda kat luar ni, aku dah jumpa banyak gila perangai. Ada yang perangai dia punya poyo, so kita shoot dia, tapi bila kita dah main dekat-dekat dia malu-malu. Ada yang bila kita dah nak belah jerit-jerit, suruh shoot lagi apa semua. Tapi dan sebagai seorang yang berasal daripada Kedah, aku rasa macam agak bangga agak Kedah sebagai underdog. Kali ni pergi lagi final kan. Aku harap agak malam ni menang sebab Selangor bagi aku agak power, tambah-tambah import dan yang ada misai mentik buat doyok tu kan. Tapi harap tahun ni dia injit. Kawan-kawan aku yang lain lepas more tu PS, Spanish League apa semua. Bagi aku jiwa aku tetap aku nak tengok bola tempatan sebab EPL apa semua macam tak ada kena mengena dengan aku. Aku tak rasa macam semangat nak sokong tu tak ada. Messi bukan duduk kat Kuala Nerang pun. Nado dia pernah pergi pendang. Mana pernah pasal sokong dia. Sebab tu aku lebih cenderung nak sokong kepada bola tempatan sebab pemain-pemain dia tu represent Malaysia, nak represent negeri yang. So jom. Ni effort daripada Ultras Kedah, iaitu mereka print chain dah bagi kat penyokong Kedah kat dalam stadium. Suasana agak panas kat stadium. Memang panas pun tengah hari Ada penyokong Kedah yang dah ramai tidur kat area stadium daripada semalam. Lah baru tengah hari dah ramai gila. Aku rasa malam lagi memang padat. Yeah. I'm gonna kill this. Kemahiran tapi kenapa tak nampak? Banyak sudah pembaziran hip-hop penuh dengan sampah. Mana baris kata galis, aku datang bagi habis dan pratis. Macam mana tanpa panduan aku masih boleh garis. Serum pelapis kena lapis, pelapis terakhir ikat kepala kain batik. Berbahasa cara gaya bangsa bersatu. Sampai mana aku makan dengan cara Melayu. Nego slang bahasa dengan rap seekor tapir. Kejar api angin jangan lupa tanah air. Doa dalam nama kena banyak bersabar. Nak duduk dekat laut aku belajar berlayar. Jadi apa ombak mahu tolak aku lawan. Lawanlah familia bukan untuk kawan-kawan. Mahu hormat. Kau Selangor orang kalian. Misi. Tapi dia kena bodoh tadi. Aku dengan Apeng kena maki dengan polis trafik sebab tak pakai helmet. Kami pergi masjid. Naik motor. Dia buat kau kepala dari situ. Naik motor ke area stadium kena maki.
Kena maki tak pakai helmet tak apa. Dia jerit tau, panggil bodoh yang kali. Aduh, kita orang tak kisah banyak saman lah. Tapi attitude ni punca orang tak suka polis. Tapi faham lah, polis trafik tadi dia dah tua. Sebelah dia ada polis muda, awet lah tu. Dia kena tunjuk apa? Mungkin dia kata dia tunjuk Dia kuat, nak dia tunjuk kuat. tunjuk punya tangan. Aku tak boleh lah tangan sebelah pegang kamera. Tolong tampak tangan aku sebelah. Macam ni. Goyang lutut jatuh budak bongkak tertuju. Tak jaga mulut meliar masuk hutan. Binatang tak ada akal terus kena jadi umpan. Bikin track idam pergi naik tren tu bosan dengan rap. Sekarang ramai training untuk bosan. Juara otak lembab aku ucapkan syabas. So tulis luar batas bila fit dengan alabas. Dah paras atas kepala ludah haba panas. MC aku the shit aku pun pijak mangkuk tandas. Dengan budak badan kita jangan sangka. Sibuk nak masuk ke lengan tapi tak pernah masuk akal. Hidung tinggi sangat, jejak sampai siling. Dah tulis dekat dinding sebab tu tak pernah bising. Kita setaraf tapi bukan atas kertas. Sepadan 9 sepihan senikan pedas. Berlipat rima beringat bila cari mula. Tamatlah kerja MC yang belum lagi mula. Ke stadium tu. Tak dapat pergi stadium. Tak ada besar lagi pula. Video tu kan. Main gambar-gambar. Okey, bagi laluan Datuk nak pergi kencing. Kira bagus ya Datuk Mukris. Datuk Mukris. Datuk Sri. At least dia duduk dengan rakyat lah, tengok bola sama-sama. Dia tak duduk kat sana. Selesa. Dia bukan VIP. Kami kat sini duduk sempit. Sakit pungkok kot. Lawan Delima sama. Ni final yang paling puas hati gila bagi kami. Gol, Jai. Kedah menang. Dua-dua tim padu gila tapi tahun ni rezeki kepada Kedah. Good game. Selangor yang Kedah. Mentuk